Subuh pukul 4.45 pagi di Masjid Nabawi. Subuh masuk pukul 4.55, lagi 10 minit. Awal. Tak awal jugalah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah insan yang lama ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah berkat menangis di Raudhatul Jannah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jenjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah. Aku keluarkan ajar-ajar punya handphone. Dia nak tengok musuh. Okey, nak cek nusuk. Takut nanti malam baru. Bawah masuk tak ada apa. Okey, satu-satunya museum yang percuma. Ini dia As-Salam Museum. Pasal apa? Sebab dalam dia tak ada apa. Masuk belakang, keluar depan, kosong. Dalam museum semua kena bayar. Haji dan hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi pada pagi Jumaat yang indah. Dan juga tidak berapa lama lagi kita akan pulang ke Malaysia. Di mana? Ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi ayat 9 dalam ayat yang
disebut ataupun dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar ketika mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajah-hajah sekalian, pada umur berapa jajah? 63. Nabi dilantik menjadi Nabi umur berapa jajah? 40. Nabi dilantik menjadi Rasul pada umur apa ataupun pasal Al-Manaqah ni, pasal Al-Manaqah ni pasal milik ataupun ketika mana Rasulullah SAW datang sampai ke Madinah. Ketika itu ekonomi kota Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa ada orang yang di sini yang jaga Islam? Kerana ketika mana Nabi Musa lalu di kawasan ini, Nabi Musa kata kepada kaum dia, guys, di tandas dia memang turun sampai 2 tingkat bawah. Boleh kita tandas pakai skeleton Masjid Nabawi. Let's join the group. Saya tak kena tinggal. dia menyaksikan di kubur Rasulullah SAW, di sana Raudah. Nabi kata baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Rumah aku, daripada rumah aku ke mimbar aku di sini. Rumah Rasulullah sebelah sana ke mimbar aku. Mimbar Rasulullah raudatun taman min riyadil jannah. Daripada taman-taman surga. Tidak masuk surga, kena masuk Raudah. Ini Raudah. Raudah dulunya kapek warna hijau jadi. Tak keseluruhan semua kapek warna hijau. Tapi sekarang lepas Covid dah digitalkan keseluruhan semuanya berwarna hijau kapek Raudah. Dia jaga sekalian, baunya bau seperti mana minyak wangi yang saya. Hajah kena beli minyak wangi itu dulu, baru hajah akan rasa, ya Allah ya Tuhan aku, ni minyak wangi ni akan aku masuk Raudah. Okay. Sekarang pukul 8.40. Nanti nak masuk sembahyang Jumaat, kata pukul 10.20. Pukul 9.30 kena ready dalam masjid. So kita jalan-jalan sekitar dataran sebelah Masjid Nabawi. Di belakang ni Masjid Saidina Ali. Saidina Abu Bakar, silap. Saidina Abu Bakar. Saidina.
البأساء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أيها المسلمون. Okay, Alhamdulillah kita bersiaran lagi. Kali ini grup lelaki akan masuk ke Raudah menggunakan aplikasi Nusuk dekat handphone. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Okay, dapat apa? Tunjuk. Dapat solat. Dapat cukup dengan solat di Raudah. Alhamdulillah. Kelang kabut sikit. Kelang kabut banyak. Tapi Alhamdulillah saya juga dapat sembahyang di mimbar. Alhamdulillah. Syukur. Okay, kita on the way nak melawat makam Rasulullah. Tapi tu yang menunggu ramai. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya khair khalqillah. Assalamu alayka ya safwat Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rasulullah, kami umatmu telah datang menziarahimu kerana cinta dan rindu kami kepadamu. Akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Kurniakan kami syafaatmu di akhirat kelak. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Aba Bakr As-Siddiq. Assalamu alayka ya Sayyidana ya Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq. Ya Allah, janganlah jadikan ziarah kami ini ziarah yang terakhir dalam kehidupan kami. Kurniakanlah kami keizinan dan kesempatan untuk sentiasa mampu berziarah kepada bumi Madinah yang diharamkan oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suburkan rasa cinta dan rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah,
sebagaimana Engkau mengizinkan kami untuk menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah ini. Himpunkan kami bersama baginda ya Allah di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Himpunkan kami bersama baginda di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Himpunkan kami, istri-istri kami, anak-anak kami, kedua ibu bapa kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah ketakwaan kami, kuatkanlah keimanan kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas setiap nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat baginda di akhirat kelak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.